Selamat datang para pendidik dan juga bakal-bakal guru sekalian. Hari ini kita nak kupas satu topik yang jadi tulang belakang profession kita. Pernah tak kita berhenti sejenak dan betul-betul fikir apa sebenarnya maksud literasi ni? Adakah ia sekadar tentang kebolehan membaca dan menulis? Jom kita dalami sama-sama bagaimana literasi ni sebenarnya adalah tentang membina jambatan pemikiran dalam minda setiap pelajar kita. Cuba kita renungkan sekejap ayat ni. Ini bukan ayat biasa-biasa. Ia mengubah cara kita pandang literasi. Literasi bukan lagi soal teknikal macam mengeja atau menulis. Ia adalah jambatan. Jambatan yang menghubungkan apa yang pelajar baca kepada pemahaman yang mendalam, kepada cara mereka berkomunikasi dan yang lebih hebat, kepada nilai-nilai yang membentuk diri mereka. Okey, cuba bayangkan situasi ni. Rasanya semua cikgu pernah alaminya kan? Ada seorang murid, bacaannya, lancar betul. Sebutan satu-satu perkataan tu, sempurna. Tapi bila kita cuba tanya soalan mudah, adik faham tak cerita ni tentang apa? Sunyi. Tak ada jawapan. Inilah dia, jurang besar yang kita nak bincangkan hari ini. Jurang antara kebolehan membaca secara mekanikal dengan kefahaman yang sebenar. Baiklah, untuk kita faham isu ni dengan lebih jelas, ini perjalanan kita untuk sesi kali ini. Mula-mula kita akan bongkar beberapa mitos tentang literasi. Lepas tu, kita akan lihat kitaran literasi yang sebenar. Kita akan sentuh dua tonggak utama, membaca dan menulis, lihat kesannya yang lebih besar, dan akhir sekali kita akan sematkan kembali mandat kita sebagai pendidik. Jom kita mulakan dengan bahagian pertama, membongkar mitos terbesar dalam pendidikan bahasa. Mitos yang selalu kita dengar, kalau murid boleh baca dengan lancar, maknanya dia faham. Betul ke? Sebenarnya, kelancaran dan kefahaman adalah dua perkara yang sangat berbeza. Jadi, kalau macam tu, apa formula literasi yang sebenar? Ia bukan satu langkah, tapi satu rantaian proses. Ia bermula dengan membaca, tapi tak berhenti di situ. Maklumat tu perlu diproses untuk jadi kefahaman, kemudian ditafsir secara kritis, dan kemuncaknya, pelajar tu boleh menghasilkan sesuatu yang baru, sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan, yang berkesan dan penuh makna. Input, proses dan output. Sekarang, jom kita zoom in sikit. Kita nak tengok apa sebenarnya yang berlaku dalam otak pelajar semasa proses literasi ni berjalan. Ini yang kita panggil kitaran sebenar literasi, satu perjalanan dari input deria kepada output kognitif. Baiklah, ini dia model yang sangat penting. Boleh kita katakan, inilah jantung kepada literasi yang sebenar. Cuba lihat, ia macam satu kitaran. Kita ada input, iaitu bila pelajar membaca. Kemudian kita ada output, bila mereka menulis atau bercakap. Tapi, cuba tengok bahagian tengah tu. Proses. Inilah boleh dikatakan enjin atau otak kepada keseluruhan kitaran ni. Di sinilah semua kerja-kerja berat berlaku. Minda pelajar bukan macam span kosong tau. Ia aktif memproses maklumat. Tanpa proses kognitif yang mantap kat tengah ni, input yang masuk tu tak akan dapat jadi output yang berkualiti. Langsung takkan? Kesimpulannya mudah je. Literasi ni bukan aktiviti fizikal semata-mata, macam gerakan mata atau tangan. Ia adalah satu aktiviti minda, satu proses kognitif yang sangat aktif. Inilah yang membezakan seseorang yang betul-betul cilik huruf dengan seseorang yang hanya pandai menyebut perkataan. Okey, bila kita dah faham yang literasi ni melibatkan proses berfikir, jom kita pecahkan lagi kepada tonggak yang pertama, membaca. Tapi bukan sebarang bacaan ya. Kita nak bercakap tentang menyelami bacaan, melangkaui apa yang nampak di permukaan teks. Saya suka sangat metafora bongkah ais ni sebab ia terangkan konsep ni dengan sangat jelas. Apa yang kita nampak di atas permukaan air? Kebolehan mengecam huruf dan membaca dengan lancar. Nampak hebat kan? Tapi itu sebenarnya cuma 10% je. 90% lagi, bahagian terbesar bongkah ais tu tersembunyi di bawah air. Itulah dia proses kognitif yang sebenar. Memahami, mentafsir dan menilai. Itulah literasi yang kita nak capai. Jom kita bedah siasat sikit bahagian bawah bongkah ais tu. Ada 3 komponen utama. Yang pertama, pengecaman teks, bahagian asas. Tapi lepas tu, kita kena bawa pelajar ke aras kedua, kefahaman bacaan. Bukan setakat faham apa yang tersurat, tapi apa yang tersirat. Dan aras yang paling tinggi, interpretasi dan penilaian. Di sinilah pelajar mula berfikir macam seorang detektif, mencari makna tersembunyi dan menilai mesej penulis. Baiklah, kita dah sentuh tentang input. Sekarang, kita beralih pula kepada output, iaitu tonggak kedua literasi, menulis. Sama macam membaca, menulis pun ada evolusinya sendiri. Ia satu perjalanan dari kemahiran mekanikal kepada satu bentuk seni untuk menyampaikan idea.
Ayat ni merumuskan segalanya, kan? Menulis bukan kerja-kerja meniru atau menyalin. Menulis tu sebenarnya berfikir di atas kertas. Ia adalah satu proses kognitif di mana kita susun semula idea dalam kepala kita dan proses kreatif di mana kita memberikannya bentuk dan suara. Evolusi ini biasanya berlaku dalam 3 peringkat. Peringkat asas, penguasaan mekanis, ejaan kena betul, tanda baca kena tepat. Lepas tu, pelajar akan naik ke peringkat pembinaan ayat. Ayat dah mula gramatis, susunan idea pun logik. Dan kemuncak evolusi penulisan, bila ia menjadi alat untuk penyampaian idea. Di sinilah penulisan menjadi cara untuk ekspresi diri, berkongsi pengalaman dan mempengaruhi orang lain. Setakat ni, kita dah faham apa itu literasi. Sekarang, kita akan jawab soalan yang lebih besar. Kenapa ia sangat penting dan macam mana kita nak ajar dengan berkesan? Jom kita lihat impak literasi dan beberapa strategi praktikal untuk bilik darjah. Ini yang saya panggil kesan gelombang. Cuba lihat, bila kita berjaya tingkatkan literasi seorang murid di pusat bulatan tu, apa jadi? Keyakinan dan pemahaman dia meningkat. Gelombang tu kemudiannya mengena kita, para guru. Kita jadi lebih mudah nak ajar konsep yang lebih kompleks. Dan gelombang yang paling besar? Ia akan sampai ke masyarakat. Kita akan lahirkan satu masyarakat yang celik ilmu, berfikiran kritis dan mampu memajukan negara. Besar kan impaknya? Jadi persoalannya macam mana kita sebagai guru nak mulakan gelombang ni? Senang je. Ada 5 prinsip asas yang kita boleh jadikan panduan. Pertama, buat secara berperingkat. Jangan terus lompat ke yang susah. Kedua, jadikan ia bermakna. Kaitkan dengan hidup mereka, barulah mereka minat. Ketiga, pastikan ia kontekstual. Guna bahan-bahan yang dekat dengan dunia mereka. Keempat, ia mesti berterusan. Bukan buat sekali-sekala je. Dan akhir sekali, yang paling kritikal, ia mesti inklusif. Pastikan tak ada seorang pun murid yang tercicir. Baik, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Di sini, kita akan bercakap tentang peranan dan tanggungjawab kita. Ini bukan lagi soal mengajar subjek bahasa semata-mata. Ini adalah tentang satu mandat yang lebih besar. Tugas kita untuk membina sebuah generasi yang mampu berfikir. 2 mesej penting ni adalah untuk kita semua. Di sebelah kiri, satu peringatan. Literasi bukan sebahagian daripada kerja kita. Ia adalah asas kepada semua yang kita buat sebagai guru. Di sebelah kanan pula, inilah matlamat akhir kita. Tugas kita adalah untuk menguasai strategi-strategi ini supaya kita dapat lahirkan satu generasi yang mampu berfikir aras tinggi. Inilah legasi kita. Jadi setelah kita faham bahawa literasi inilah sebenarnya kunci untuk membuka minda dan membina generasi berfikir, persoalan terakhir bukan lagi untuk pelajar kita. Persoalannya adalah untuk kita. Adakah anda sebagai pendidik bersedia untuk memegang kunci ini dan membina masa hadapan?